thank you. Berapa point ni? Satu lagi. Ilham ni dia nak tidur tadi. Aku rasa dia nak tidur. Tapi tadi Iqbal paksa dia buat live. Lepas tu muka dia macam ni lah. Mana ada? Tak apa, kalau kena off live, off je. Aku cari orang lain. Tak. Tadi tak apa, aku boleh je. Ya Allah, Kak Is, Kak Caramel, thank you. Kepada Ikan Ozi, terima kasih. Kepada akak-akak semua yang tak follow Ilham punya lagi, ini akaun utama dia. Ni akaun utama dia. Kak Sismiko. Wah. Zati, thank you. I love you. Thank you so much. Oh, kemain kau I love you Kenapa? Oh, kemarin kau I love you. Tak boleh. Oh, I love you Boleh. kat Kak Sismiko. Patutlah Kak Sismiko tu sikit-sikit tanya Ilham, sikit-sikit tanya Ilham. Kenapa? Tak boleh ke? Cemburu ke? Main. You Kak Sis. Kak Yat. Apa kau ni? Kak Yat tu Jerman Singapura. Ya. Nampak tu dia ada lambang belakang tu. Tu aku nampak sebab hari tu Rabun tak apa nampak. Kemain ni lah. Lately ni kan, dekat tahu tak? Dia kalau bangun-bangun tidur je kan. Aku ada ramai kakak. Aku macam. Ui, thank you. Ui. Aku cakap siapa kakak kau? Siapa kakak Thank kau? you Kak Ngah. Ui, dapat itik lagi ya Allah. Thank you. Main. Kak Izian, thank you Kak Izian. Kak Sis Tralala. God. Thank you so much. Oh, Aiman pun tengah live. Thank you. Fikir dengan Aiman kalau ada live. Okay, Aiman. Okay, kita invite Aiman sekali. Thank you Kak Ngah. Kak Ngah, thank you. Macam mana ni? Tak Okay. kira, kau tak tahu. Oh, go back. Okay, ni macam mana? Dah kerja ada 3 lah kot. 1, 2, 3 sini. Oh, macam tu ada orang dapat booster ke? Ramai orang dapat booster lah. Thank you Kak Sis Kak Ins dapat, Kak Norzil dapat. Kak Odanila. Kak, thank you so much, Kak. Odanila, bye. Thank you. Tengah fikir tak boleh invite. Dah tu ni macam mana, Kak? Kak Mama Niza, Kak Kemboja, Kak Ngah. Thank you so much. Wow. Oh, 2 orang. Ya, 2 orang dapat booster lah. Macam mana kita nak tengok kalau orang tu dapat booster? Bi, cuba kau keluar match. Keluar match. Macam mana nak keluar? Katakan yang tu, glove bawah tu belah kiri. Okay. Okay, ada gambar glove tekan. Lepas tu tekan keluar dekat belah kanan atas tu. Lepas tu leave. Okay. Okay. Kita invite si Eman. Tengok. Aku macam nak pecahkan dia punya win lah. Mana Eman? Pecahkan dia punya win. Banyak tu. Kenapa? Kau tengok aku punya win streak kan? Kau tengok aku punya win streak. Aku tak nak. Tak ada. Jom. Tak ada. Bahaya geng. Alah, jangan takut. Jom. Biadab ke? So biadab. Wow, dia pandai jaga win sekarang. Dia tak berani. Faham? Dia tak berani. Tak berani. Mari, Man. Mari, kita kosongkan win kau. Jom. Tujuan kau tu apa? Boleh kekal sampai bila? Takkan. Kita orang saja je. Kita orang dalam live ni, kita orang saja je. Memang bagi win kau sampai 50 ke 60, nanti kita orang sub sekali je. Memang kau, thank you Kak Izja Wos. Terkejut aku. Siapa yang biadab kat sebelah tu? Kita ada triple point guys. Siapa yang biadab kat sebelah tu? Okay.
Kak Zu, Along ke? Selamat. Hai Ketua, awal live. Kak Aisyah, Mama Niza, thank you. Akak semua fokus untuk raya punya gift je, Kak. Tak payah bagi gift besar-besar. Thank you Kak Surah. Wow. Kak Ngah, thank you Kak Ngah. Akak just fokus untuk gift raya saja. Macam tu, akak tak payah gift besar-besar pun tak apa. Gift raya je, yang macam ketupat, hamper, itu je. Ilham. Lalu kita bagi dia happy-happy dulu selama ni. Dia memang gelakkan kita je. Win dia betul-betul lah banyak kan. Ilham. Mute je abang kalau abang bising sebab macam nak nyanyi je. Oh ya, yeah. tak nyanyi pun memang bising. Okay. Biadab. Yang biadab kau. Dah kalau buat live tak bising, baik tak buat live. Abah, kita nak naik lagu Habibillah. Nak stream Habibillah. Banyak betul. Kak lately ni banyak betul task kita, Kak. 1.2 juta like, terima kasih. $181 dah. 180k. Wih, kuatnya. Habitat. Kak Nanak, thank you. Kak Ifah F. Nisa. Wujudik ta'alidna. Wallah tarab. Kak Sis Miko, tak payah. Pergi duduk Kak Ilham. Albinada ta'al. Kuatnya sebelah ni. Sangat biadab ya. Kak Nurul, thank you. Kak Afif PTT, thank you. Akak jangan lalai Kak. Hilang win kita. Jadi saksi cinta ini. Oh, Kak Is dekat sana. خليك وياي ليلي بلا Kak. Siapa belum punch card lagi Kak? Boleh punch card dulu Kak. Love orange Kak, love orange. Akak tekan love orange dulu Kak. Punch card kat atas Kak, jangan lupa Kak. Kaira, Wayo. Kak Smiko, thank you. Wow. Kak Verena, Kak Zida Asyuk. Kaira hantar kucing-kucing raya lah. Yay! Alhamdulillah Ilham. Apabila kita percaya pada rezeki, tengok win kita masih lagi bertahan. Apa je. Dia ni kehidupan ni dia macam bola tau. Ada masa kita kat atas, ada masa kita kat bawah ya. Sekarang ni kau ada kat atas. Kak, kita dapat bubu lagi. Kak Nanak dapat bubu. Kak Nanak, thank you. Kak Kaira, Kak Nurza, Kak Didi, Kak Awanani, Kak Zizmiko, Salwa Azali, Kak Zali, Alisha, Dedek, thank you Kak. Alright. Aflanis, thank you so much. Okay Ilham, ada akak tu kata bukan bola. Hidup ini bagaikan roda. Hidup ini bagaikan roda, bukan bola. Yang bola tu kepala tau. Kau salah dengar, aku cakap roda tadi. Dia okey je Kak, asalkan kita bukan lawan Andy dengan Leron je. Dia okey je, win ni akan terjaga selagi kita tak lawan Leron dengan Andy.
Sabar. Kalau kita lawan Leron dengan Andy, nescaya win kita tergugat lah. Ya. Lah. Pada petang ini disaksikan dengan ramai orang, aku boleh jatuhkan win dia dengan kekuatan kita sendiri. Eleh, engkau tak ada jerung. Engkau cuma ada Ilham Nur je. Engkau kena pilih binatang kau sendiri. Binatang apa je? Aiman itik gembo-gembo. Aku ada lah. Binatang apa? Kau tak tahu lagi. Apa? Kita orang ada kakak-kakak paus. Dia nak dekat je dengan jerung. Paus ni dia boleh makan tau. Pak gitu. Apa ada juga nampak paus. Kakak-kakak. Oh yelah. Dia macam adik-beradik ikan kan? Adik-beradik ikan. Oh, engkau paus lah. Paus, thank you Kak Tofu. Oh, faham? Macam mega lah. Wah. Macam kau nak lagi mega lah macam itulah. Ya. Oh, faham? Mesti. Hazan ada yang baru sekarang. Hazan spider. Spider. Jauh sangat beza dengan beradik kita ni. Ya. Dia kalau masuk lautan dah hilang laut. Dah hilang. Dia macam Iman. Dia lain. Dia Hazan dia ada dua. Dia ada dua. Yeah. Kalau dekat daratan dia jadi spider. Yeah. Kalau dekat laut dia boleh bertukar jadi naga air. Dia kan naga. Dia suka naga. Jadi naga air. Dia boleh masuk dalam lautan. Terima kasih. Dia lain. Macam aku pula, kalau kat lautan, aku jerung. Aku kalau kat darat, aku mudeng badak air. Suka mudeng Betul. Dia betul korang. Tapi ketua ni dia memang suka mudeng. Dia kadang kan duduk dengan aku kan. Ni lawa tak ni? Cuba tengok ni. Sekali tengok gambar mudeng jangan gini. Ya Allah, comel. Tak tahu kenapa orang tak suka mudeng tu. Comel. Ya Allah, dah lah comel. Kulit dia glowing. Glowing? Memanglah duduk dalam air. Memanglah glowing. Mudeng tu kalau tak duduk dalam air pun. Kak Ros! Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Kak Ros, cuba saya teka nama Kak Ros. Nama Kak Ros sebenarnya Ruzlaini Noraini Astaga. Kan? Dia macam Harzan, dia dua alam juga. Maksudnya kalau kat darat dia boleh jadi tu, kalau kat air dia boleh jadi naga air. Macam aku kalau kat air aku boleh jadi jerung juga, kalau dekat atas aku boleh jadi badak air. Kalau engkau, ni kenapa legging pula budak ni? Kak Fina, Kak Ilara, thank you. Boleh kot kau tukar internet dah tu Legging lah Ilham. Kau legging sikit. Baru dia nak reconnect tu kejap. Okay Kak, kita dah popular nombor 1 Kak. Kita popular nombor 1 balik Kak. Popular. Okay ke guys? Okay. Tak bosan tu? Tak bosan ke? Internet RM1 tak sekarang ni. Ilham guna wifi yang Ikan bawa beli semalam. Hari tu. Wifi tu hari tu okey. Tapi kenapa hari ni? Gila pula wifi ni. Dia kasih Kak Fina, Kak Ilara, thank you. Muka Ilham yang lag sekarang ni kan? Bukan muka Ilham. Muka Ikmal okey kan? Tadi muka Ikmal pun lag juga. Okey tak? Akak sekarang siapa yang lagging? Okay. Kita undi siapa yang lagging? Popular apa kebendanya? Tak Kak. Ranking popular. Ikmal selamat raya. Ikmal ni tak popular. Ikmal ni Kak tak popular. Akak janganlah marah Ikmal. Ikmal tahu Ikmal ni tak popular. Ada yang popular marah betul. Dia kata apa yang popularnya? Dia kata apa yang popular? Ranking atas ni Kak. Akak tekan ranking atas ni. Akak nampak macam tu. Tekan ranking Dia punya marah tu. Dia kata macam kau ni dah lah tak laku. Muka buruk. Ada pula cakap popular. Janganlah marah, saya sedar. Saya ni bukannya Merkin, saya bukannya Zul Arifin, saya tahu. Saya ni muka-muka tara-tara parit je. Merkin juga sini. Apalah, saya faham. Tengok ketua korang dah mengajuk dah. Ya, tak perlu nak ingat-ingatkan Kak. Bukan akak tu biawak lah tu. Kak, saya ni redha je. Terima kasih. Kak Izian, tak payah masuk sini Kak Izian. Masuk sebelah je. Tengok Kak. Dia memang Kak. Dia memang. Ilan sihat ke?
Kak Sis Miko, Ilham sihat je Kak? Siapa buat ketua tu? Tak ada apa. Bukan. Itu tadi yang daripada alam bumi yang dia masuk situ. Kak Rita Kak, thank you. Wah, lama. Dah dapat pause pula dah. Ilham, tengok win dah 39. Tak, aku memang. Kita orang dalam ni kan. Kak Moy. Wih. Terima kasih Kak Moy. Ya Allah, thank you Kak Rita Kak. Patutlah. Kak Hujan. Is, Kak Is. Kak Yani. Hujan. Kak Farah. Kak Kita tengok dapat bubu tak? Kak Oh, Wani. Alisha dapat 2 bubu. Thank you Alisha, so awak much. dapat 2 Kalian bubu memang tau. rezeki. Kak Yat, terima kasih. Kak Persona, Kak Kue Casino, Kak Fina, Kak Salwa, Kak Hana, Kak Ira, Kak Len Ghazali Izian, Kak Izan, thank you. Okay. So, tadi kita dah banyak bubu. Cakap apa tadi Aku cakap apa? Sekejap, aku tengah nak ingat semula ni. Apa yang kau nak cakap? Aku dah lupa kau lah ni. Lah? Suara kau ni kuat sangat, bising. Hah? Apa aku nak cakap tadi? Dah lupa dah. Okey. Nak ingat sendiri lah. Apa-apa pun, akak jangan lupa malam ni kita ada live Raja Perfume. Cuba teka kita orang pakai baju warna apa. Sabar nak bagi tahu Ji, jangan buat story lagi. Kan Ji ni sekarang dia buat pula story. Ya, betul. Assalamualaikum. Azirah ataupun Ji ataupun siapa-siapa ya, nanti dah sampai kan, jangan bagi tahu tau kita pakai baju warna apa lagi, jangan buat story lagi. Diam-diam dulu. Biar akak-akak ni teka kita pakai baju warna apa. Ji, kau jangan buat story lagi tau Ji, kau sabar tau Ji. Kalau terkantoi Ji, memang kau tak nak bagi kau duit raya Ji, walaupun kau tahu duit kau dah banyak Ji. Kau sabar Ji. Dia orang tengah cakap ni, tak apa nanti kita orang tanya Ji, jangan Ji. Kau jangan buat story lagi Ji, kau sabar Ji. Nanti kalau kita buat live nanti Ji, baru dia tahu Ji. Kau jangan bagi tahu lagi Ji. Tolonglah Ji. Ji, tolonglah Ji. Ji, tolonglah Ji. Okay. Panjang betul nafas kau ya. Okay, baru aku ingat semula. Kita orang ni dalam live ni memang kita orang tunggu sampai 40 je win kau tu. Oh ya ke? Memang 40 ke 40 lebih ke atas macam tu lah. Sebab kita orang nak bagi kau macam terlampau happy sikit. Memang bagi macam tu. Kita orang dah discussion. Kita orang memang dah discussion orang kata kan. Memang kita orang bagi win kau genap-genap. Ya? Bagi penuh sikit kan. Memang kita orang nanti akan bagi kau tertidur terus. Okay? Kau kena faham dia tu. Okay? Kau kena faham. Kau jangan terlepas. Faham. Aku faham. Mana mem ni kata tadi dia nak buat live? Ya ke? Ya Allah. Kata dia nak buat live 3.30 tadi. Sekarang pun apa dah ni? Sejuk lah. Terima kasih Kak Sis Miko. Kita ada 3 point guys. Kita ada 3 point. Oh my god. Bestnya bau ni. Dia bau wangi-wangi macam tu. Dia bau macam bau kayu manis macam tu kan. Sekarang pukul 41 minit. Di manakah mem ketua ni? Kak Ros, thank you. Kejut aku. Ya Allah, Kak Rosida, thank you. Sorry. Ikmal off dulu kejap lagi. Ikmal nak off dulu kejap lagi sebab nak bagi laluan dekat mem buat live pula kejap lagi. I see. Sekejap nak bagi tahu dia nak start buat apa. Barang aku dah sampai. 3 beradik live ya. 3 beradik live. Tapi tadi kita dah invite dah si Aiman. Tapi dia tak nak, dia takut. Dia tak macam ketua, nampak? Ketua dia memang. Dia dah masuk kita punya pancingan. Katakan sihat bang? Alhamdulillah. Hello, kenapa tak sekali? Takut mem nak bercakap dengan akak-akak semua private. Nanti kau tak nak ganggu. Kak Miko kena gerak dulu. Kak Miko ada urusan. Baik Kak Sis Miko. Thank you Kak Sis. Kemain Kak Sis Miko. Dengan Ilham bagi tahu nak gerak dulu. Dengan Ikmal berambus macam tu je. Faham? Kau kena faham. Kau dah besar lain. Kau ada mem. Aku ada kakak-kakak ni. Kakak-kakak aku. Dia orang lah tempat aku meluahkan perasaan. Ya? Bang buatlah cerita seram. Boleh. Nanti kita buat. Ya? Okay. Muka ketua dia memang macam tu. Macam mem. Akak mem tak janji. Dia kata dia tengah makan. Lepas tu dia nak bersiap untuk malam ni. Tak apa. Tadi Kemal dah promote kan. Yang penting Kemal nak semua tahu yang mem ada channel baru. Lepas tu boleh masuk. Okay. Lepas tu dia kata maybe lepas dia mamam dia buat live.
Oh. Okay? Dia makan dulu baru buat live. Macam tu. Thank you Kak Tak apa, kau Najwa. tunggu je lah. Okay, Kemal pun nak bagi laluan dekat mem supaya dia bercakap dengan akak. Thank you Kak Zura Ahmad. Kan? Zura Ahmad, thank you. Dah join. Kak Sis Dah Miko, join. tak apa Kak Sis Miko, tak apa. Kalau Kak Sis Miko ada urusan, tak apa. Kak Sis Miko, selesaikan urusan dahulu, ya. Okay, tapi terima kasih banyak-banyak, ya. Kerana sudi support Ilham. Kak Ngajura, Kak Elara, thank you. Banyaknya aku tak nampak. Ya Allah, Kak. Maaf sangat saya tak nampak tadi. Kak Yujungi, Kak Firiana, terima kasih. Aku dah makan ke dah, Kak, tadi, Kak? Ikmal keluar makan dah dengan Ilham tadi. Kak Sama, thank you, Kak. Dah makan dah, kita dah sarapan dah. Ya, macam mem sebelum ni kan dia ada Harzan Dynamics. Tapi tu bukan channel, tu grup saja. Jadinya Ikmal pun suggest kat dia, kawan Tacha pun semua suggest kat dia buat channel. Kak Rita, thank you. Tacha semualah suggest kat dia untuk buat channel juga. Macam tu supaya kalau dia hantar apa-apa bulletin, orang boleh nampak lah kat situ info-info. Macam Ikmal ada Ikmal Nations New Gen tu, yang mudeng tu kan. Ikmal ada tu dah. So dekat dalam jeronya link ada QR kat situ. Yali. Oh, kau pun ada grup Yali. Kalau Ikmal punya ada Ikmal Nations New Gen. Oh. Betul. Live sekali ketua. Alah, akak Ikmal nak bagi ruang dekat mem untuk bercakap dengan akak. Nanti akak bosan tengok muka Ikmal nanti. Ada yang cakap, "Ish, Ikmal ni kalau Hazan buat live sibuk nak masuk." Itu suara-suara hati lah, suara-suara hati. Suara hati Kamu Itu suara hati. Jadi ni aku macam nanti sekarang takut mengganggu. Tak apa. Dia ketua ni, ketua dia boleh baca hati orang. Ya, mesti ada seorang dua yang macam, ish, kita ni nak dengan mem bercakap. Lepas tu sibuk je dia macam itulah. Suara-suara hati. Macam kita tak tahu kan. Dia memang macam tu, ketua ni. Terima kasih. Ya Allah. Okey. Kak Amoy cantik dapat 2 bubu. Kak Rita cute dapat 1 bubu, 1 timer. Kak Yujunya terima kasih. Kak Lin Ghazali terima kasih. Kak Fianis, thank you. Kak Zeti, Kak Liza, Kak Summer, Kak Zik, Hana, Kak Rani. Kak Nuris. Okey. Kak, kita banyak bubu. Sumpah kita banyak bubu. Jadinya dalam tempoh 5 hari tak silapnya, kalau kita berfikir pun kita tak boleh tak payah risau, kita banyak bubu. Jadinya siapa yang pegang bubu, anda tahu tanggungjawab anda. Okey, siapa yang pegang booster, akak semua tahu tanggungjawab. 40 win. Ayah. Listen tu suara orang sebelah kuat sangat. Ada orang komen, bising tu suara orang sebelah kuat sangat. Memang bising. Dia kalau tak bercakap memang bising. Sebab tu abang suruh mute abang. Tapi kalau mute pun memang dengar suara. Dia macam boleh tembus macam kat sebelah gitu. Jangan biadab sangat. Memang betul lah. Jangan biadab. Komen ni kat Sis Miko. Kau memang berani Kau memang berani. Kau tak sayang ke win kau? Aku dah cakap lah, kau tak sayang ke win kau? Betul tak Kak Sis Miko? Thank you guys. Yang mana thank you. Jom lawan pantun. Hey, kau tengah cakap dengan King of Pantun ni. Otak kau cepat tak? Hey, come on. Kak Izian, thank you Kak Izian. Kak Izian pun dah lari sini. Mari, kita lawan. Sabar jap. Betul Kak Syikin, Sis Miko. Dia kena ada tajuk apa? Engkau pasal apalah random je lah Bi. Random Cuba try dulu. Anak dara tercekik alkom. Assalamualaikum. Karus, thank you. Anak itik dia dalam kolam. Waalaikumsalam. Okey. Buah kuini, buah nona. Sabar jap. Sabar jap. Apa kau? Tadi? Buah kesalaman. Okey. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2 rangkap cukup lah. 2 rangkap cukup Pergi ke kedai minum beli roti.
roti habis. Ha? Apa kau ni? Pergi ke kedai membeli roti, roti habis. Pergi ke kedai membeli pengasah. Ada aku kisah? Aduh, dia nak lawan pantun pula dan kita ni ya. Dia boleh timbul roti habis. Buah kemuning setangkai lebat, mari diperam dalam panggung. Sakit Dia nampak kerat dah pula dah. sakit dan pening dapat diubat, rindu dendam siapa nak tanggung. Mari masuk. Kita tak main 2 kerat, kita main 4 kerat, dek. Ilham, kau baca tu buat apa? Orang tak baca situ. Orang buat sendiri. Yang kau baca. Aku buat sendiri, aku rangkat sendiri. Tak ada. Kau jangan nak menipu. Semua orang tahu kau cek GPT kat situ. Mana ada? Ini pun aku tengah buat live ni. Tak ada yang kat bawah tu ada iPad. Kau ingat aku tak tahu. Ya Allah, tak baik tau. Malah lah main dengan kau ni. Okay. Okay, aku tutup. Tak ada. 2 kerat je. 2 kerat. Angkat start dulu sekali lagi. Aku dah jawab dah tadi, kau pula beli. Pergi ke pasar membeli bingka. Kau ni bengap ke? Sabar jap. Senang kan? 2 je. Okay. Tak baik mengumpat orang. Dosa tau. Apa benda ni? Adam, aku rasa kau lagi bagus lah Adam. Kak Rita, thank you. Terima kasih. Kak Pina, thank you. Adam tu lagi pandai. Sabar jap. Okay, tadi okey lah. Aku dah jawab satu. Engkau lah pula. Pergi ke lautan, jerung ngap. Betul lah, kau memang bengap. Ilham, cepatlah Ilham. Aku tak tahulah kau sebengap ini. Pergi kedai beli barang basah. Aku dan Kak Miko tak kisah. Tengok kau lagilah menyampah. Nampak? Itu masih kat sis Miko yang bagi kan? Ya. Oh, kau sabar jap. Menyampai. Agak kasar sikit. Okay. Cepat. Aku nak jawab. Balik daripada klinik, makan ubat kemam. Ilham dan Kak Sis Miko boleh pergi mam. Pergi kedai membeli pintu. Tak baik tau cakap macam tu. Apa? Aku ni malas je. Pergi ke kampung lagi. Pergi ke kedai membeli selak. Engkau boleh pula. Okay. Terima kasih Kak. Thank you. Sabar je, aku nak. Kak Rita Q dapat booster 1. Kak Ayu Tuman, terima kasih MVP. Kak Q Casino Adam, thank you. Oh Adam. Kak Izin Wasabi, terima kasih. Wih Adam Sultan aku lah sekarang. Kak Ling Ghazali, Wadi Sama Diri Zati Financial Hana, terima kasih. Kak Fatin, Kak Umi, Kak Zara, Nisha, Kak Umi. Dah. Lagi. Thank you. Lagi. Jari laha, tak apa lagi. Jangan mulut, jangan biadab. Itu Kak Sismiko bagi ke? Sama je lah Kak Sismiko dengan kau. Kak Lizama, terima kasih. Sama je lah. Tak, sabar. Pergi masjid. Mana ni, sabar jap. Pergi masjid, minum air cola. Jangan berlagak, nanti kalah. Boleh lah. Okay, faham? Jangan belagak nanti kalah. Okay. Pagi-pagi mandi kolam renang. Tak belagak pun asyik menang. Okay. Sabar jap.
Pergi rumah kawan, nampak dia terkangkang. Sabar jap. Aku track sendiri ni. Pergi rumah Apa kawan, ni? nampak dia terkangkang. Jangan seronok sangat. Dalam hidup ni ada naik dan menang. Ada kalah dan menang. Ada kalah dan menang. Apa kau ni? Ha. Tak faham? Kau ni dengar balik Pergi ke pasar nampak itik, siang membahan, malam jadi jentik-jentik. Apa tiba-tiba pula jadi jentik ni? Kata random. Okay, semula. Pagi-pagi lalu jalan mendap, jadilah tak apa lagi, jangan mulut je biadab. Oh. Hari raya kena jaga adab. Sejak bila pula saya biadab? Pergi ke masjid jumpa Tok Kadi, baru je tadi. Balik kampung jumpa border. Mana ada? Apa? Kau nak lawan aku? Mari. Pergi ke rumah kawan nama dia Aik, kau memang tai. Kita ganas ni. Pergi kenduri merenjes-renjes. Engkau lah najis. Pergi ke kafa belajar bahasa Pergi ke kafa belajar tentang adab. Kau memang biadab. Pergi ke pasar beli bingka. Kau ni cakap dengan cermin ke? Sabar jap. Pergi Astaghfirullahalazim. Nampak? Nampaknya alam pun tak merestui kita punya pantun hari ni. Ya. Dia raya rumah Abang Mat. Ya, Adik mudi lagi dengan kakak Miko kena hormat. Tak faham. Tak dengar. Pagi-pagi lalu jalan mendap. Jadilah tak apa lagi, jangan mulut je biadab. Jadilah tak apa lagi. Jadilah tak apa lagi. Tapi mulut tu janganlah biadab. Oh, faham. Bukan lahar dengan biadab tu sama ke? Pantun. Sama je Kak Miko. Kak Miko ada dua-dua tu. Kak Miko saja. Kak Miko saja dah merangkumi dua-dua tu. Air kopi panas di tangan mulut, hebat otak pinjam jiran. Kau cakap apa? Kau cakap apa ni? Kau ambil daripada siapa ni? Kau sebut sikit siapa yang bagi tu. Kau sebut sikit. Macam orang tak suku je punya ayat. Stres lah. Orang ni dengar pun stres. Ayat suku-suku semuanya. Alam pun tak merestui kau punya pantun. Masuk highway nampak lori balak. Kita nak tolong dia, nak bahan pula. Dalam hidup ni jangan galak. Sejak bila pula? Dalam hidup ni okey tak, sabar jap. Kau jangan gelak boleh tak? Aku lempang kau kan. Pergi Apa ni? Pergi jalan, jumpa kucing yang galak. Kau mulut kau baik-baik sikit, jangan belagak. Nampak? Okey dah tu. Okey dah. Pergi ke kampung, jumpa Cik Noni. Malas layan aku kau ni. Betul. Terima kasih. Kak, saya rasa dah cukup kau untuk fikir, Kak. Macam banyak sangat ni. Kak Lin Kazali dapat satu booster. Jerung Brunei dapat satu booster. Kak In, Kak Triple H, Kak Cintur. Kak Siti Norin, terima kasih. Kak Liza MA, Kak Double A, Kak Zedi Jati, Kak Rani, Kak Firana, Syamsul Mazia. Terima kasih, Kak. Kak rasa dah cukup ke? Dah cukup ke Kak untuk saya fikir? Banyak bubu dah ni, betul. Dari tadi pergi tak balik-balik.
Dah cukup dah. Tengok beza. Macam mana Ikmal nak tengok ranking kat Ikmal tak gerti nak tengok ranking. Itu pun tak gerti. Ni tekan ni yang live tu. Oh, daily ranking nombor 6, Liga A1 nombor 4, Popular Live nombor 1. Oh, nama grup kita Jerong. Wow. Kau nombor apa bang? Nombor tak tahu. Ha? Tak tahu. Aku tahu dah nombor aku. Nombor kau berapa? 59. Oh, 59. Tak apalah. Beza dekat 1M. Raya finale. Ketua 2.69. Kedua 1.69. Sikit lagi. Lagi 3 round. Okey, lagi 3 round. Saya ikut cakap akak je ya. Kak, serius saya cakap. Saya buat ni ikut cakap akak-akak ni je. Kalau tak memang saya tak buat pun. Saya tak tahu apa. Saya okey je. Serius. Takutlah. Betul-betul Kak. Saya selama ni saya tak tahu pun kewujudan ranking apa semua ni. Akak-akakku. Okey. So tadi dah pantun-pantun Lawan lain lah. Apa bendanya? Dia jadi macam pembaca berita. Lepas aku kau pula. Contoh, Assalamualaikum. Lepas tu kau pula, salam sejahtera. Macam tu. Okey, apa kata kita lain pula hafazan ke, tapi surah pendek lah. Jangan tu kau memanglah 30 juzuk, aku bukan 30 Mulalah juzuk. pantun. Kalau hafazan tebuk-tebuk 30 juzuk aku tak boleh lah sebab aku bukan 30, kau 30 juzuk. Surah-surah pendek lah. Aku mula dulu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku pula. Apa benda siapa yang bagi tadi? Ya Allah. Siapa bagi tadi? Terima kasih. Okey, apa? Aku pula yang tebuk kau. Okay, go. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan susah. Tak, aku bawa bismillah kau ni. Sabarlah, aku takut. Orang nak azan. Okey, cepat. Go. Baik, aku sushi. Anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أذن.
Habib kita sekejap baca doa lepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib kena buat live ni, kenapa ni? Ada je. Tentang thank you. Aku nak bagi orang boleh reply. Oh, bagi orang boleh reply. Okay, Habib Teh pergi dekat Telegram. Aku Marisa. Okay, lepas tu tekan sorry. Tekan nama channel tu. Jerung Yali. Contoh kalau tu Haizan Cindy tu kan. Okay, lepas tu tekan discuss. Tekan discuss. Ah. Kena bincangkan apa? Lepas tu create new. Maksudnya buat baru, isilah nama apa-apa. Discuss kat mana? Discuss kat mana? Discuss tu kat mana? Discuss. Tak ada pun. Tak ada, cuba screenshot. Screenshot. Tak boleh screenshot. Dia tak keluar dekat screenshot tu. Dia tak keluar dekat screenshot tu. Dia macam Macam mana aku nak tunjuk Thank you. cuba masuk live kejap. okay. Masuk live, kita tunjuk jap. Adalah dua ni. Okay. Okay tak? Okay. Kan nampak ni, ini grup kan. Contohnya Jerung Yali. Tekan Jerung Yali. Lepas tu kat sini ada discuss. Nampak tak? Kat sini. Oh, discuss. Kejap. Aku tengok. Aku punya tak ada. Dia ada tulis live stream, mute, search, dah. Nampak? Sama tak muka? Muka dengan suara dia sama tak? Kenapa tak ada? Engkau buat channel tak tadi? Aku buat channel lah tadi. Kak, macam mana kalau dia tak ada discuss ya? Tak ada button discuss. Oh, Hazan Cindy tak ada discuss. Memang tak suka berbincang lah saya rasa. Macam mana? Buka kat setting. Okay Kak, jap. Buka dekat setting. Okay, lepas tu 3 more tu Betul, tak ada button discuss. Oh, Mal. Kita orang cuma ada ni, Mal. Cuma ada... Hidupan ni memang kelakar. Kena tanya Yahya ni. Ada orang kata. Kita orang cuma ada direct message je. Direct message. Ketua dia okay. Kejap. Alright. Macam mana? Sekejap, aku kena tanya cikgu ni. Aku kena tanya, ada restrictions tu kena edit dekat setting. Banyak tu dia punya Ini kena jumpa depan-depan ni. Nak kena jumpa mem depan-depan. Dia kena betul-betul kena jumpa depan-depan ni. Macam kena settlekan depan-depan. Nantilah. Malam nanti ni. Aku jumpa. Aku tolong Okay. Gatal. Okay, Mal. Bye-bye. Peluklah bantal tu. Peluklah. Siapa-siapa yang tahu tolong ajar Ikmal. Ikmal tak nak nampak macam tak function sangat malam ni. Tak nak nampak macam bengap sangat. Jadi siapa yang tahu boleh bagi tahu Okay, bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Aku ke? الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Okeylah, cukup sampai situ. Okay, aku pula. Jangan panjang. Pendek. Yang betul tu. Dia dah start dengan Al-Mulk. Okay. Tak, sebab Al-Mulk kan kau selalu baca. Tak, ni aku pula bagi kat kau. Ni kita selalu baca. Tak nak. Baik.
Thank you Kak In. Bye. Wow. Kenapa? Kak Angel, thank you Kak Angel. Wow, dah ada Kak Angel. Wow, thank you Kak Nuril. Kak Nuril, wait. Thank you. Oh my god. Kak Nat, Kak Shilala, thank you. Kak Shilala, Kak Hafiza, thank you. Adakah petang ini kita akan jatuhkan win? Mana? Terima kasih Kak Triple Itulah. H, ya Allah. Itulah. Kak Ros. Ya Allah. Kak Ros, terima kasih. Kak Ijungi, Kak Jamari, thank you. Keramnya aku. Ya Allah. Itulah. Kak Siti Nori, terima kasih. Kak Ana Daniel, terima kasih. Thank you Kak Fatin. Ya Allah. Siapa kat sebelah Kak Nuril? Aunty Nuril, thank you Kak Nuril. Thank you so much. That's suspicious. Tunjuk aku, okay? Engkau pula Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillah ya Allah, thank you. Pendek lah Ilham. Janganlah panjang. Kau 30 juzuk, kau kan ingat. Aku ni lain. Kau 30 juzuk. Tak apa. Ni aku baca yang selalu kita baca. Allah Thank Ahad you tu. Kak Suliza, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya Allah, thank you Kak Angel. Ya Allah, thank you so much Kak Angel. Alif Lam Mim. Sambung. Banyak alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sambung. Apa? Yunfiqun. Ayatlah tadi, jap. Ambil belakang sikit. Razaqnahum yunfiqun. Sikit sangat tu. Ambillah banyak sikit. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sambung. Khatama Allah. Lagi, thank you ya Allah. Terima kasih. Ini yang surah mana? Ini surah depan kan? Sambunglah. Yu'minun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Betul? Lepas tu? Thank you. Kan? Betul kan? Betul lah. Betul? Ya Allah, thank you lagi Cik Bunga. Thank you. Betul lah kan? Inna ja'alna fi aghnaqihim aghlala. Itu Yasin. Yasin. Dia sambung. Salah lah. Tapi ni surah apa kau ni? Sambungan je. Surah apa ni? Al-Baqarah. Musa 3. Lepas tu sambung apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala absarihim ghasyawah. Kan betul lah yang tu kan? Betul? Walahum 'adzabun azim. Betul? Betul Betul? Betul ke? Betul. Betul? Ya ke? Aku rasa macam salah je surahnya. Tengok balik. Al-Baqarah. Kenapa aku rasa salah? Itu kau rasa, tapi betul. Yeah, love. Mana kau ni? Rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oh, yang sebelah ini kita biasa kat depan tu sampai ayat 5. Macam cakap dah kan? Surah 30.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadil mulku. Tabarakallazi. Aku lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bukan. Bukan. Surah ni lah. Wailul li bukan. Aduh. Tak, surah biar apa aku bagi yang kau, biar baca aku tu? bagi kau. Biar aku bagi kau. Bukan, surah yang aku suruh baca ni. Surah Al-Bayyinah macam mana? Surah Al-Bayyinah macam mana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Thank you, Kaila. Adakah kali ini kita akan jatuhkan win dia? Adakah kita akan jatuhkan win dia pada hari ini? Pada petang ini? Rasulun minallahi yatlu. Kak Angel, terima kasih. Pada petang ini, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih, Kak. Wailul lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا. bukan Rasul minallah yaslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Itu surah apa? Rasulun minallah. Kan? Ada Kan? wama umiru. Itu ke atas lagi ayat dia. Betul lah wama umiru betul lah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salah Wa yu'tunaz zakah. betul? Apa tadi? Ya. Dzalika dinul qayyimah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Betul ke kau ni? Macam mana akak menghafal duk pusing-pusing tempat yang sama? Kan kenapa pusing, Kak? Pusing. Aku macam ni, aku macam ter-flashback dia punya muka surat dia. Sebab dia ada lebih kat atas tu kan, sikit tu. Yang kat belah kiri. Pusing kau ni. Kau pusing, kau spin kau ni. Surah apa tadi? Surah Al-Bayyinah. Dulu, Ikmal pernah fikir lawan baca surah. Lepas tu, Ikmal pernah imbat host. Lepas tu, Kak Angel, thank you! Kak Lin Ghazali, thank you! Pernah imbat host. Lepas tu, host tu, dia tak baca surah. Lepas tu, kau tak nak lawan dengan Ikmal dah. You. Tu kau tak nak lawan dah. Apa ni komen toksik? Ada orang komen toksik ke? Komen toksik. ياسين والقرآن الحكيم الحمد لله إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلهام lagging دين العزيز الرحيم لتنذر غما غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في ما أنزلناه في ليلة القدر. Kenapa? Salah. Kau baca apa? Toha. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يشاء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات لا الرحمن على العرش استوى. Betul?
Sadaqallahul azim. Mesti kau ingat baca doa. Doa nak minum air. Waktu kat sekolah. Kau waktu kat sekolah rendah dulu. Terima kasih. Ya Allah. Thank you. Thank you, Mat. Doa apa tu? Surah Toha. Dia boleh melembutkan hati. Budak-budak nakal macam Ilham mengadam tu. Baguslah bacakan. Terima kasih. Thank you Kak Nora. Thank you so much Kak Nora. Kak Aisyah Randa, Kak Najwa, ya Allah Akbar. Kak Angel dapat booster. Kak Siti Norin dapat booster. Kak Ling Ghazali, Kak Radi, Kak Su, Kak Syuhada, Kak Izzati Khaira, Kak Zidah Hana. Thank you. Kalau dimahukan rezeki, kita ada peluang lagi, kita akan boleh jatuhkan ketua korang. Okay? Ya betul. Okay, itulah. Kemarin rasa sampai sini dulu boleh tak Kak? Okey tak? Akak rasa dah jauh dah Kak? Mana akak yang menekan tadi? Kak Syuhada, okey tak? Jauh tak tekan ni Kak? Tekan pula tinggal ni Kak. Okey, dah boleh dah ni. Malam nanti kemal live lagi Kak. Tapi malam ni bukan live fikir lah. Malam ni live berniaga lah. Ya. Nak sembahyang asar pula Kak. Lepas tu nak siap-siap ni. Mama Niza, terima kasih. Malam ada lagi. Okey, boleh pam lagi insyaAllah. Okey. Ni kemal nak sembahyang asar dulu. Lepas tu nak mandi.